والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا أمورنا وأنتنا قلوبنا واجعلنا عندك في درجات عالية. رب يسر ولا تعسر، رب تمنا بالخير وسدد لساننا واهد قلبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف والشارح والمحشي رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وعلوم مشايخنا في الدارين آمين وجعلنا مخلصين لقراءته. اللهم انفعنا بعلومنا جعلنا من العاملين. Kata musannif rahimahullah, watud rak'atun limasbukin adrakal imam raki'an, dan didapat watud raku, dan didapat naibul fa'ilnya rak'atun akhir raka'at. Dapat bagi siapa tu? Limasbukin, bagi masbuk. Orang semaya tak ada lah. Orang hak mari semaya tak imam sudah sempurna Fatihah. Ya ada bila tu adraka mendapat, ia mustati adraka takdir warajak dan masbuk. Adraka dapat, ia masbuk maf'ulun bi adraka. Imam al-imam kata imam raki'an hal pada imam. Hal keadaan imam tu raki'an, duduk dalam rakaat. Maknanya kalau masbuk mari tak imam duduk dalam rakaat, dia takbir ihram selalu, takbir ihram, lepas tu turun rakaat. Tu takbir turun rakaat. Apabila ada rakaat dengan tak imam, ada satu rakaat ya. Dia kata tudraku tu baharaja asli takluk pada tudraku. Tudraku bi amrayni, dengan dua perkara. Bi takbiratin insyaallah pada amrayni. Bi takbiratin, kalau kita tak tilik kepada syarah dia tu. Bi takbiratin itu panggil naibul fa'il bagi tudraku sudah. Itu dia. Wa tudraku bi takbiratil ihrami, dengan takbiratul ihram. Ini apa panggil takbir rukun. Takbiratul ihram ni apa panggil takbir rukun lah. Di takbir Allahu akbar. Summa ukhra, mana summa takbiratun ukhra. Tu takbir ni apa panggil takbir intiqalah. Tadi ihram tadi, takbir ihram tadi, takbir rukun. Tu. Ni takbir sunat ni. Summa ukhra ni mana summa takbiratun ukhra. Tu. Lil huwiyyi, lil alif lam ada buat ke li huwiyyin kita. Lil huwi kan li huwiyyin. Tapi kalau ada dalam anah dalam tu lil hawiyyi atau lil huwiyyi. Lagi makna belaka tu. Wa pada tahwiyyi ai lir ruku'i. Ya takbir ihram rukun so, takbir sunat, takbir nak turun rakaat usah pula. Nak kita turun dengan tak imam tu. Mana boleh lah dua-dua takbir tu. Atau kalau ia nak mada atas satu, dia akan sebut depan tu. Dia takbir rukun ya. Tu takbir huwi tu dah. Summa ukhra, mana summa takbiratin ukhra li huwiyyin. Huwiyyin ni rakaat. Huwi mana turun. Nak hendak turun ke rakaat tu, dia takbir dua lah maknanya situ. Pertama takbir ihram, yang kedua takbir turun. Fa iniktasor. Fa in arada liktisar ala takbiratin. Dia nak wasa je. Dengan bahawa dia nak takbir rukun je. Tu dia tambah takbir huwi tu. Ala takbiratin, di atas satu takbir, mana takbiratin wahidatin. Atas takbir yang satu. Takbir wahidah tu bahaylah. Bahaya daripada iktasara dia tu. Mustatil iktasara jam ada masbuk. Fa iniktasara, maka jikalau hendak menyimpan, kalau jemaah ayu. Tak mau buat dua, nak buat so je tu. Iyo masbuk. Karena i'tibar dua takbir tu ala takbiratin ay wahidatin ushturito jawabin iktasara. Ushturito ay lahu.
li masbuk tu. Ia tak boleh lahu kena maklum. Kita ada tak erti kadang-kadang. Usturito ay lahu baginya bagi masbuk ayat dia. Bahwasa mendate iyo masbuk biha dengannya dengan takbiratul ihram tadi. Kalau ia tak mendatangkan dengan takbiratul ihram, boh ke dengan ia takbir hui saja, Allah ya. Ya nak takbiratul ihram tu. Bi ayyatiya biha bitakbir li ihramin faqat. Tu. Oh takbiratul ihram so jelah, faqat ay la ghairuhu mawjud. Takbiratul ihram so takbir hui dak lah. Hak tak muh mana musannah nak ayat ni. Hak tak se lagu mana? Hak tak se takbir ihram dak, gida takbir hui. Padahal takbir huwiyyin itu takbir sunnah ya. Wa ayatim maha dan bahwa menyempurna ia masduk. Mustatih huwa yatimma tu atama yatimu ayatimma. Ojo ada masbuha akan takbirah tadi tu. Qabla ayyasiru sebelum daripada menjadi ia masbuk tu ila aqallir rukuk. Maknanya beri sudah takbir deh. Beri sudah takbir Allahu Akbar tu ila ayyasiro kepada bahawa sejadilah ia seorang tadi tu ila aqallir rukuk kepada aqallir rukuk. Wa illa dan jika tidak wa illa apa dalil wa illam yatimmaha qabla ayyasira ila aqallir rukuk tu bi an atammaha takbir dak sunat takbir lagi tu Allah akbar tak habis lagi siapa mana siapa aqallir rukuk aqallir rukuk ni yo ke ayat dapat tu aqallir rukuk tu baru dengan bawa siapa tangan yo kepada lutut tu aqallir rukuk lam tan akid ya tu tidak dapat maknanya takbir kita tu kena yatim kena sempurna dah Allahu Akbar takbir ihram lah deh lepas tu takbir rukuk pula tu rukuk wa illa dan jika tidak dalam tak nakid aslan dia kata pada salah fardan wala naflan tadi fardu tadi illa li jahilin malaikat bagi orang jahil tadi bi ay yushtaratu tamamu takbiratihi qabla ayyasira aqrab ila ruku'i. Kalau orang jahil tak tahu tadi itulah fatan akidu maka jadilah ia as-salah lam tan akid tak ke salah lah. Lahu baginya bagi jahil naflan ay nafilatan lah. Jadi hal pada mustatitan akidu. Mustatitan akidu takdihiyah rajak oleh salah. Naflan ay nafilatan hal situ. Orang jahil kalau jawab dengan rupa tadi. Jawab dengan rupa tadi ia jadi juga jadi sunat. Ada pun orang alim berbahasa aja daripada orang alim. Orang alim ni tak boleh. Orang alim ni maksud orang tahu dah dah semaya tu tak boleh dah. Kerana jadi main-main. Wa ayatim maha dan wasam seperno iyo masbuha akan takbirah tadi tu takbiratul ihram tadi tu qabla ayyasiru ila aqallir rukuk. Sadiqun bima idza atamma wa qaribun min rukuk. Bi khilafi ma law nawa. Bi khilafi ma law nawa. Dengan bersalah ma law nawa jikalau niat yo seorang masbuk ar-ruku'a ke rukuk wahdahu ay munfaridan. Wahdahu ay munfaridan. Dia niat masbuk tu niat akan rukuk so li khuluwiha ma'at taharrumi kerana sunyi takbirah tu tidak ada takbirah tu anit taharrumi daripada taharrum tak ada takbir taharrum dah au ma'at taharrumi litasyriki
Ada. Au ma'a taharrumi, atah pada wahdah. Mana? Au niyatu takbirir rokok ma'a taharrumi. Kita ada niat sukud dah. Niat takbir so. Lepas tu niat sekali dah niat takbir tu dah. Takbir nak rokok nak pula. Tu panggil litashrik. Au atlaqo atau dia tak ada niat apa-apa. Niat rokok pun tak, niat takbir tu ihram pun tak. Pergi aja nak nak bidang atau imat tu. Berarti tak ada royak. Kata jadi kan. Patah mak jadi dia tak boleh nak jadi gitulah. Au atlaqo atau dia dalam yanwi syai'an lal ihrama wala ruku'ah. Ihram pun tak, rokok pun tak. Wa misluhu ma law nawa ahaduhuma muhamma. Tak cerak mana-mana. Kalau lagu tu li kana boleh kata atlaqo tu tak boleh. Li ta'arudi qorinatai liftitahi wal huwiyyi. Iftitah lagi. Huwi lagi. Kalau korenah iftitah tu kana keadaan makmum tu duduk dalam hal kia. Tu korenah iftitah. Maka pahal daripada korenah iftitah tu, dia kanak nak mengambil datuk ihram. Dia nak ruah dalam korenah iftitah tu. Dia nak takbiratul ihram tu. Dia nak masuk dalam semaya. Kalau korenatul huwi, dia nak pergi pada rokok. Tu dia nak pergi pada rokok. Pahal pada kata dia nak pergi pada rokok, dia nak takbir intikal pada rokok. Nanti ambil takbir intikal pada rokok, pergi japur sekali dengan takbiratul ihram. Apa yang tasyrik? Tu. Dua korenah ni, korenah iftitah. Gapo? Dia nak takbiratul ihram so, lepas dia nak masuk dalam semaya. Kalau korenah huwi, dia nak turun kepada rokok. Boleh pahal daripada ketika dia duduk situ tu. Dua korenah. Dua korenah ni muta'aridatan. Wal qarinatan muta'aridatan. Dua korenah ni berlaku ni. Sebab itulah dia tak ada satu takbir untuk dua korenah. Bahkan korenah iftitah. Korenah pertama tu, yang takbir ihram tu, tu takbir rukun. Korenah huwi ni kena takbir suku untuk pahala sunat suku. Tu qorinatai iftitahi wal huwi. Mana la budda lah pastilah. Bahawa kalau kita buat dekat la budda ayyan wiya biha takbiratul ihram. Gana dia kena niat takbiratul ihram. Karena nak beza daripada takbir huwi itu. Korenah. Korenah dalam ilmu fiqh ni apa? Al-alamatu allati yustadallu biha 'alal murad. Al-alamatu alamat tano kata geti kot tu. Allati yang yustadallu biha, yang diambil buat dalil biha dengan alamat tu 'alal murad. Di atas perkara kita nak gapo, kena kepada apa, nak pergi mana. Kalau gitu qorinatul iftitah. Dia nak masuk dalam semaya. Dia nak takbiratul ihram kerana nak buka ni. Yang kedua dia nak masuk semaya. Tu. Dua paham qorinatul iftitah. Kalau qorinatul huwi dia nak turun. Belago mah dua korenah ni. Apabila belago lagu tu fawajabat niyatut taharrumi, maka wajib niat taharrum ai lahu baginya, bagi dia, bagi masbuk tadi tu wajib niat taharrum. Supaya boleh tak boleh dia, tak boleh pada kata wajabat. Kerana kata wajib litang taza nasar dengan an mubarah pada dalam mukai, supaya menjadi bezo. Supaya menjadi bezo amma daripada bagai aradoha yang dateh akannya akan takbiratul ihram. Tadi ya. Ma tu berapa dia ma baye min takbiratul huwi. Nak bezo takbiratul huwi dengan takbiratul ihram. Habis tu kena niat suku-suku. Tak ada kapuh pergi sekali. Litam taza tu mustatihiyah rojak kelip pada niyatul taharrumi tak apa boleh rojak gua. Atau kita rojak pada takbiratul ihram pun tak apa.
Wa bi idraki ruku'in mahsubin, tadi mendapat rakaat. Bi idraki apa nama tadi, bi takbiratil ihram, bi takbiratin lil ihrami faqat. Waktu duraku rakaat lima sebukin adrakal imama raki'an ta imam takbir ya takbiratul ihram. Lepas tu ya takbiratul huwi pula. Wa bi idraki ruku'in mahsubin, dan dengar apa? Dapatlah oleh masbuk tadi tu dafa pada maf'ul. Dapatlah oleh masbuk tadi tu akhir rakaat yang mahsub yang dipilih. Tudalla bi ayyakuna mutatahhiran fi rak'atin asliyatin. Teh ghairu tsani fil kusuf. Bukan rakaatnya kedua ya teh. Pada maya kusuh. Kusuh ni rakaat dua kali, ya sujud dua kali. Tu tak boleh lah. Illa pada saya ke orang maya kusuh tak apa. Orang panggil rakaat mahsubah juga kita tu ya. Lil imami bagi imam ya tu. Rakaat mahsub tu bagi imam. Mana imam tak ada wuduk lah. Rakaat hak pakar, hak kira. Hak imam tu tanggung. Wa in qassara al ma'muma, sekali goyah ni. Dan jika dia buat lama, buat kali qassara taksi. Dia kali dia buat lama, ya masuk imam dah. Masuk kalau dia takbir dah muafiq dengan imam. Dia buat kali, dia kecek dulu. Siapa imam rakaat? Ya kira rakaat. Gigi semaya dia tu dapat imamah. Anak masalah taksib hala tak hala tu suku kira pula. Ya tak dapat. Wa in qassara ma'mumu. Tu. Lagu mana wajah ya kasar? Bahwa bila ya kasar fuatah. Falam yuhrim, maka tiada takbir ia makmum illa wahwa malaka wawul hal. Illa wahwa huwa tanda raki'un khabar. Wahwa bermula imam, raki'un raka' ya imam. Jadi jumlah mubtada khabar tu jadi hal lah. Selepas pada wawul hal. Tu dia. Dia kena buat galai tu qasar taksir. Pahala kurang lagu ni. Tapi ni kata boleh. Baca kata yudrakul masbuku rak'atan. Ar-rak'ata bima qasara wa in qasara ghayah pada idrak tu. Tu dia tak rakah dah buat galai. Padahal imam tu, bo tak imam rakah, ia baru tahrim. Apa itu falam yuhrim, maka tidak takbiratul ihram, mengangkat takbir ia makmum illa wahwa. Malaikat kat mana? Malaikat dia takbir pada hati imam tu rokok dah. Ya dah. Tu ngata imam. Mula-mula tu tahu dia gitu. Imam maya dah tapi ya dah lah berapi Fatihah. Ya tak imam di gitu. Ya tak berapi duduk galak tu. Kecek tu bagi wajah taksi. Wa kharaja bir ruku'i ghairuhu. Mana wa kharaja bi idrakil imami fi ruku'. Kharaja bir ruku'. Keluar dengan kata mendapatlah makmum akal imam pada rakaat tu ghairuhu, lain padanya, lain pada rakaat. Mana kalian tidak ni? Udah dapat tidak. Tidak tak kira ya tu. Ya dari rakaat tu ya. Maknanya selepas buat makmum buat imam rakaat, imam bangun tidak. Makmum kita takbir ya tu. Takbir tu ihram. Niat mutabaah ya tu. Tak kira. Tak kira rakaat tu. Masuklah semaya tu. Rakaat tu kena tambah. Wabil mahsub mana wa kharaja tah pada kharaja. Wa kharaja bil mahsubi wahid. Ai bil ruku'il mahsubi. Wa kharaja bil mahsubi. Wa kharaja bil ruku'il mahsubi ai ghairuhu, lain daripadanya, lain daripada rukuk hak mahsub. Mana rukuk hak ghairu mahsub? Karuku'in muhdisin. Karuku'in muhdisin. Seperti rukuk bagi orang berhadah. Orang berhadah kita nak ikut tak boleh. Ta'imah berhadah. Muhdisin mana? Imamin muhdisin. Rokok bagi ta'imah berhadah. Kita gitu dia. Tak boleh lah. Dia berhadah, dia tak tanggung. Tak tanggung Fatihah kita tu. Waman man ta'imah fi rak'atin zaidatin. Ta'imah bangun rakaatnya kelima. Kita tak tahu. Mari takbir. Tunggu pada rakaat zaidah. Subhanallah juga. Kawaka ruku'in fi rak'atin zaidatin qama ilaiha sahwan. Wa misluhu ar-ruku' tsani min salatil kusufah. Dak. Di annahu taba'a li ruku'il awwal. Fala yudrik ar-rak'ata idza adrakahu. Tak boleh.
Wa waqa'a liz-Zarkashi fi qawaidihi wa naqalahu al-allamah Abul Mas'ud. Wa waqa'a dan berlaku perbahasa liz-Zarkashi bagi Imam Zarkashi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita usul fiqh besar bagi dia nama Bahrul Muhit. Walau dia pertikai lah kata kita tu ambil dari umat, ambil dari apa. Tapi dia panggil satu kita yang macam kata Syekh Mustafa Al-Nabi, satu kita yang menghurai risalah Imam Syafi'i hak paling tepat. Bahrul Muhit. Kena ngaji usul fiqh. Fi qawaidihi pada qawaidnya, qawaid Imam Zarkashi tu. Wa naqalahu al-allamah Abul Mas'ud dan nakalkannya. Dah al-allamatu Abul Mas'ud wa Ibn Zuhairah fi hasyiatil Minhaj. Dia kata lagu mana? Annahu yushtaratu aidan. Disyarat juga. Disyarat lagu mana? Ayyakunal imamu bahawa satu imam itu ahlan mafuwa yakuna. Ahlan litahammuli. Ahli untuk nak tanggung Fatihah. Litahammuli ay tahammulil Fatihata. Boleh tanggung Fatihah. Baru apa lagu mana? Tu imam hak boleh tanggung Fatihah ni. Falau fotafrek pada teka kaunul imam. Tafrek pada kata kaunul imam ahlal tahammuli itu. Falau kanal imamu sobiyan. Jikalau adalah imam itu sobiyan mumayyizan. Sobi tak umayyiz, budak tak umayyiz. Tak boleh ditimam mula lagi dah. Sobi itu hak umayyiz. Hak pandai beza dah. Bahasa berak sendiri, makan sendiri, minum air sendiri tu. Lam yakun mudrikan lirraqati. Kalau tu imam jawab lau lam yakun. Lam yakun tu jawab lau kana. Lau kana al-imamu. Ia satu syarat macam akak Imam Zarkashi dan Allamah Abu Mas'ud. Wa man tabi'ahu pada hasyiah Minhaj tu dia buat syarat pula. Atau orang yang ada imam tu makmum nak ikut imam, patut makmum ikut tu imam tu kira rakaat dia. Kena tengok pula. Tu imam tu kena ahli tahammuli. Kalau kana al-imamu sabiyan maka jika lah tu imam tu sabi, budak-budak. Budak pun yo pandai Quran. Pandai baca Quran betul, tidak silap dengan huruf baris dak. Molek baca Quran tapi budak. Lam yakun mudrikan, tidak adalah ia mustati yakun rajak ada makmum. Mudrikan khoba bagi yakun. Lam yakun tidaklah ia makmum mudrikan mendapat. Ia mustati la mudrikan takdir wa rajak ada makmum. Tu lir rakaati tu panggil la takdiyah. Maf'ul bih bagi mudrikan. Mudrikan mendapat ia makmum akan rakaat. Bagi rakaat ini akan rakaat. Dia tak dapat rakaat. Pasal syarat makmum nak dapat rakaat kena tu imam tu ahli tahammuli. Li'annahu illa pada kata lam yudrik. Illa pada kata lam yakun mudrikan tu. Adamu kaunihi mudrikan tu. Li'annahu kan bahwasanya sabi laisa mustatih wa rajak da sabi. Laisa tidaklah ia budak tu ahlan jadi ahlu. Ahlan tu is khabar laisa. Litahammuli. Bukan ahli tahammul dak. Sebab itu kita jangan buat sedak saja. Nak budak-budak, nak suka-suka ramah. Tengok tok rekah tak. Dia nak orang tua pula. Orang alain tu tahu bab semaya tu buat. Lepas tu pula qiraat. Hak buat suara sedak tu hujung dah. Kalau suara sedak sama suara sedak Allah tengok muka pula. Mudah ke jangak. Kalau hak jangak tak lu di temeh. Dia kira pula. Tu hak okey. Hak besar sekali ahli tahammul. Tu orang tua. Bi idraki ruku'in mahsubin tamin. Sifat dah. Tamin sempurna ia rukuk. Lagu mana? Bi ayyat ma'innah. Sifat saniyah pada rukuk ya tu. Bi ayyat ma'innah dengan bahasa tetap ia makmum. Tenang ia makmum sebentar. Dia tu makninah tu ia ma'innah. Bo taswi pada kata rukuk tam tu. Wa zalikar ruku'u tam musawwarun bi'an.
atau wazalika tamu musawwarun bi ayyat ma'inna qabla irtifa'i. Dengan wasa tak iyo de atau makninah iyo makmum qabla irtifa'il imam. Sebelum ngakak pada imam. An aqallir rukuk, daripada sekue-kue rokok. Aqallir rukuk is mudah tadi tapi tak ada ya. Sini jawab ya. Aqallir rukuk itu setara mana? Waw istinaf bayani. Seolah dia mau tanya musannif, ma qadru aqallir rukuk. Ma qadru aqallir rukuk. Apa kodamanu sekue-kue rokok ni? Fa aku dulahu, maka aku kata baginya bagi sa'il tu wahwa. Ia jawab soal qadah. Kalau fasihah dia jawab syarat qadah. Wahwa dan bermula ia akal tu. Akal rokok tu. Bulu rahataihi, sampailah dua tapak tangannya akhir rukbataihi. Pergi tak suku lagi. Maknanya ia turun tangan tu rohah ni tapak tangan. Siapa dah? Kalau kata orang ada tangan siapa? Atau orang tak ada tangan pun ia turun. Orang hak tangan tadi qadatu tu siapa dah? Tangan untuk kaki. Qadatu jelah. Rokok hak sempurna, yo gini. Maknanya kalau lah kita tunggu akal rokok sekat ni masalah, tangan kita sapar kaki. Sapar rukbataihi akhir walutut dia. Maknanya tu ime bangun lepas dah tu. Tu ime bangun lepas. Tak walau tak betul lagi tapi lepas pada akal rokok. Tak ni lah. Tu dia. Yakinan dengan secara yakin lah. Yakinan ay yatma'inna ma'al imami biyakinin. Aku mana biyakinin dalil bi ayyara al-basir al-imam. Ya nampak. Tu orang oleh hak tu, al-imam. Orang buta ya rasa. Ya wal a'ma ya letak ya dahu tangannya ala zahir imam. Memang dah au yasma'u tasbihal imam tengok. Fala yakfi zannu ya tu. Z tak mada. Wala sama'a sautil muballigh. Tak ada yang sama muballigh, karena muballigh kan ada lambat ada dia. Coba. Tak imam bangun lama, muballigh baru tu kena kira agak. Kena yakinan ni panggil. Ruku'in tamin ruku'in mahsuben dikira tamin atau yakinan ma'al yakin. Mansubin al khawfi. Falam yatma'inna, maka tidak tetap ia makna. Falau lam, maka jikalau lam yatma'inna, tidak tetap ia makmu fihi padanya pada rokok qabla irtifa'il imam. Ya itu sudah ya. Qabla irtifa'il imam minhu minar rokok. Sebelum bangunlah imam irtifa' dah minhu daripada rokok. Au syakkah atau syak ia makmum fi husulit tumakninah, pada hasil tumakninah kat kadah. Dah hasil sudahlah. Hasil dah tadi tumakninah. Kita hasil fala yudrik. Tu jatuh pada jawab lam dah. Jatuh jawab lau. Berkata lau fala yudrik, maka tidak dapat ia makmum ar-rakaatah. Tu. Dia kena bangun lagi. Pas tak ada lagi wa yasdudu syaku, dan sujudlah oleh syaku, orang syak tu lisahwi bagi sahwi. Wa haitsu atasyaku birrakaati ba'da salamil imam dalil. Yasjudu lisahwi. Lepas imam salam dia bangun atau lagi. Sujud sahwi. Wa allalahu bi annahu syakun ba'da salamil imam fi adadi rakaati. Fala yatahammal anhu, maka tak imam tak tanggung daripada dia. Dia memang syak ada 3 ke 4. Kama fil majmu' ay wa zalikal hukmu kainun kama fil majmu'. Ada orang sujud, kena sujud juga. Orang syak ni. Sujud sahwi juga. Li annahu kerana bahwasanya nya makmum tu syakun syak ia makmum ba'da salamil imam, selepas daripada salat imam fi adadi rakaatihi rakaatil makmum. Dia syak ada rakaat dia. 3 ke 4. Bangun. Bangun tambah tu rakaat. Fala yatahammaluha. Ya dah.
fala yatahammalu maka tidak tanggunglah ia tu imam anhu anil makmum. Daripada rakaat makmum tu lah tak tanggung. Wa bahasal Isnawi dan membahaslah oleh Imam Isnawi rahimahullah taala bahawa wujub ruku'in wajib rokok. Rokok bagi siapa? Roko'in adraka bihi yang mendapatlah ia makmum tu bihi dengannya dengan rokok tu rakaatan fil waktu satu rakaat pada waktu pada waktu tu ai wasalasatul baqiyatu kharijal waktu. Mailah tu. Dengan maknanya kalau seorang dia ikut imam. Makmum tu. Dia rokok tu dia dah ikut imam. Dah apa panggil satu rakaat dalam waktu. Maya zuhur masalah. Boleh nak buat rakaat hari kedua tu, masuk dah. Kalau dia tak sekali ngata imam, dia tak ada. Dengan bahasa ke mana? Rupa masalah ya. Rupa masalah seorang mari jalan. Kalau dia tak terti imam, dia baca sore. Baca Fatihah saja, tak ada habis Fatihah ke biasa. Kalau dia rokok, dia rokok dengan tak imam, tu imam tanggung Fatihah. Wajib rokok. Wajib rokok ikut tak imam, pasal nak widal waktu. 3 rakaat lagi dah tak salah. Tu makna gitu. Imam Isnawi rahimahullah kata lagu tu. Betul dalam ayat wujud boleh tidak tu bil imamir rokok. Dengan tak imam rokok. Warruku'u ma'ahu. Dah rokok lah oleh makmum. Ma'ahu serta yang serta imam. Li ajli idraki raka'atin fil waqti. Ibarat apa yang hayah sebut tu ya. Maknanya terus pelamak kita dengan Fatihah tu siapa habis waktu. Nak kata widda juga satu rakaat. Wa yukabbiru dan takbirlah nadban sunat. Orang panggil takbir muwafaqah li imamihi dalil. Masbukun oleh masbuk. Kabbara yukabbiru. Bagi yukabbiru. Masbuk mana sifat? Intaqala ma'ahu berpindah ia sebut berpindah rukun kepada satu rukun telah ma'ahu sertanya serta imam tu lintiqalihi intiqal masbuk. Masbuk dia intikal gitu, gi mari tu. Tu bukan intikal imam, intikal dia lah. Dia intikal tu sunat juga takbir. Takbir intikal bagi dia tu. Imam takbir cara dia dah. Allah. Kita pun Allahu Akbar juga. Takbir intikal lah. Falau adraka maka jikalau mendapat ia masbuk. Hu akhirnya kata imam. Falau adraka maka jikalau mendapatlah ia masbuk hu akan imam muqtadilan tu hal pada domain tu. Hal keadaan imam tu duk tidak. Tu dia. Ia mendapat masbuk hu akan kata imam hal keadaan imam dalam tidak. Kabbara lil huwi. Takbir tu. Takbir masuk maknanya kabar apa nama ni masbuk tadi itulah lil huwi untuk nak turun wa ma ba'dahu dan bagi hak selepas daripadanya mana takbir bagi hak selepas ada huwi tu muqtadilan jata hal pada mabari tu kabaro mengikut ia makmum lil huwi untuk nak turun lil mutabaah lah kan nak turun antar imam mutabaah dah ikut imam wa ma ba'dahu wa ma ba'dal huwi bagi hak selepas pada huwi itu minal arkan daripada rukun lah. Moga tu imam tu dia bangun tidak makmum dia gidel lah tu dia takbir ihraso takbir nak turun so au sajidan atau imam sujud masalahnya ada sajidan sujud ia tak imam masalah dah ghairu sajdatin tilawatin lain daripada sujud tilawah ya ghairu sajdati tilawatin lain pada sujud tilawah lam yukabbir lil huwi ilaihi ni apa panggil ya apa nama ni jawab lau atibatah ni lam yukabbir ni
Tadi adraka makmum mu'tadilan ta'imah dan i'tidal, ta'imah nak turun, kabir lil huwi. Dia kena takbir jugalah untuk nak mutabaah dengan imam tu. Tu yo ya takbir mutabaah tu. Apa nama lil mutabaati tu. Ada. Wa ma ba'dahu bagas lepas rukuk tu ta'imah ya ta'imah tu sujud rukuk. Ya bangun takbir rukuk. Ya takbir juga. Itu kau sujud. Ya tak sujud juga. Ni masalah ta'imah dia sujud. Maknanya falau adrakahu sajidan. Jikalau mendapat ia masbuk huwa kanya ke imam sajidan hal ke imam sujud. Masalah dah. Tapi sujud tu lain daripada sujud tilawah lah. Lam yukabbir lil huwi. Tidak takbir ia masbuk lil huwi untuk nak turun ilaihi kepadanya kepada sujud. Tak boleh. Lam yukabbir huwi ila sujud ay wa dzalika li annahu lam yutabi'hu fil huwi. Dia tak ada turut pada huwi dak ni. Wala huwa mahsubun lah. Itu dia. Dalam ibarat raub dengan syarah tu molek. Wa ibaratur raub wa syarhu syarah raub. Asnal matalib. Lau adrakahu mendapat ia makmuhu kata imam fi sujudil awal. Ia turun sujud tu. Awis sani jusani, awil julus bainahuma baina sujud tu. Awil tasyahudil awal tu imam sujud awal. Masa tak imam ni. Sujud awal tak imam sujud awal. Sani tak imam sujud sani. Julusi bainahuma tak imam duduk di antara sujud. Ni awal akhir ya ta. Wa tasyahudil awal wal akhir lam yukabbir tidak takbir. Takbir untuk turun. Dia turun gitu lah dengar tak ada kena takbir. Dia mari Allahu Akbar tak imam ada sujud. Dia turun gitu tak ada kena Allahu Akbar dak lah. Allahu Akbar takbir ihram tu dia kena buat lah pasal dia nak masuk semaya. Jadi ilaihi kepada imam bi annahu lam yutabi'hu fihi wala huwa mahsubun lahu. Tidak ia mazkur tadi tu dikira. Bi khilafin tiqalihi ma'ahu bersalah berpindah masbuk ma'ahu serta imam ba'da zalika. Selepas ada sujud tu. Nanti imam ada sujud, dia tu sujud kali. Bos imam nak bangun tu, sunat lah. Sunat lah. Bi khilafir raqaq, lain pada raqaq. Kenapa? Kerana raqaq juga rakaatnya kira. Sabar ya sunat juga takbir mutamaah tu. Nadban sunatlah wa yuwafiquhu dan memuafakat ia makmum huwa kanya akal imam tu nadban sunat fi pada fi zikri ma adrakahu pada zikir. Yuwafiqul ma'mum al-imama pada zikir. Mana fi zikril fi'lil ladzi adrakal imam lah fihi padanya sawa'un kana zalika zikru wajiban zikir wajib atau manduban atau sunat. Bayar pada ma adrakahu. Bagai yang mendapatlah ia masbuk hu akannya akan imam gapo min bayan. Min tahmidin daripada tahmid wa tasbihin dan tasbih wa tasyahudin dan tasyahud wa du'ain. Min tu bukan bayar pada mayat, bayar pada zikir. Min tu bayar nu zikrin. Min tahmidi fil i'tidayah. Mana rabbana walakal hamd. Kalau tak imam kata rabbana lakal hamd. Wala yaqulu sami Allahu liman hamidah. Dan tidak kata ia masbuk, tak sunat kata sami Allahu liman hamidah dak. Kata rabbana walakal hamd tu je. Kalau tu zuhir ibarat, nampak kena kata sami Allahu liman hamidah. Wa tasbihin fi pada rakaat dan sujud tu. Wa tasyahudin, tasyahud. Wa du'ain, ada doa, gapo doa tu. Ada dalam semaya tu. Makmum kena turut. Wa kadzas salatu wa kadzas salatu alal al. Supo tu juga as-salah ala al. Selawat. Selawat salah di atas ali. Jadi maknanya wa kadza yuwafiqu fi salati alal ali. Walau fi tasyahudil ma'mumi al-awwali. Walau kana al-ma'mum
fi tasyahudil ma'mum, pada tasyahud ma'mum tu al awal. Maknanya yuwafiqu dalam yuwafiquhu mendapatlah ia mendapatlah ke imam al ma'mum fi salati alal al. Ya kerana makmum apabila kita duk tasyahud ya tak sunat selawat di atas ali tu pasal nak takhfif. Tapi tak imam duk tasyahud, kita dah tasyahud sunat bagi kita buh ali juga kerana nak muafaqah dengan imam. Qalahu mengatakannya ke mazkur minat takrirat tadi tu Syekhuna Ibn Hajar rahimahullah taala. Tapi dalam dia kata wa khalafa Muhammad Ramli rahimahullah taala zalika. Faqayyadal muwafaqata fiha pada yang tasyahud tu bima iza kana fi ghairi mahalli tasyahudihi. Mana boleh dah wa yukabbiru dan mentakbirlah masbuk lil qiyami dekat jahat takbir ni. Takbir tu nak bangun. Takbir bila? Al-ba'da salamaihi. Selepas daripada dua salam nyonya imam. Bila tu in kanal mahallul ladzi jalasa ma'ahu fihi. Jikalau adalah tempat. Jalasa alladzi jalasa yang duduk ia masbuk ma'ahu sertanya serta imam. Jalasa jalasal ma'mum ma'ahu sertanya serta imam fihi padanya pada mahal. Ya duduk tadi tu mau diajulusihi julusil makmum. Tu tempat duduk dia dah. Tempat duduk hak makmum dah. Hak imam dia. Lau infarada mana lau salla munfaridan jika la yasmaiso ge. Lagu mana? Ka'an adrakahu seperti mendapat hu akannya akan imam. Mendapat ia makmum. Hu akannya akan imam. Kalau kita buat bol tu molek dalam tu. Buat taswir bi'an. Nak taswir ke mana rupa ni? Bi'an adrakahu. Dengan bahawa mendapat ia makmum. Hu akan yang kata imam. Fi salasati rubaiyatin. Pada rakaat 3. Semaya hak mempunyai 4 rakaat. Jadi. Yadda. Pada rakaat 3. Salisati rubaiyatin au saniyati maghribain. Dua rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua bagi maghrib. Wa illa dan jika tidak ngana ni. Wa illam yakun maudi'a. Maknanya kalau dia dapat yang 3 atau yang kedua dalam mayang maghrib. Tu. Dia takbir lah. Wa illam yakun maudi'u julusi law infarada jika la masal lam yukabbir lil qiyam. Bukan tempat hanya duduk tu sama dengan imam. Ka'an mana? Ka'an adraka seperti mendapatlah ia makmum akannya ke imam fi saniyatain pada rakaat yang kedua. Au rabi'ati rubaiyatin. Apa nama ni? Apa nama ni? Duk rakaatnya kapak. Tak imam duk rakaatnya kapak. Dia gede situ. Gede tak imam situ. Au salisati sulasiyatin. Atau rakaat 3 bagi semaya 3. Tak imam di situ dah. Karena wadzalika mazkur tu di annahu kana bahwasanya yang mazkur tu laisa mahallu takbirat. Bukan tempat takbir. Wa laisa fihi muwafiqatun li imamihi. Jadi kerja masalah sunat takbir kita nak takbir. Wa yarfa'u yadaihi dan mengangkat yadaihi akhir dua tangannya taba'an li imamihi ikut bagi imamnya. Imam mana? Al-qaimi min tasyahudihi al-awwali. Yang bangun dan min tasyahudihi daripada tasyahud imam tu al-awwali. Tasyahud awal.
Wa illam yakun mahallu tasyahhudihi. Kan ini takbir mutaba'ah. Takbir itba' itu imam. Wa illam yakun, dan jika tidak adalah mahallu tasyahhudihi, tasyahhudul makmum. Tepat tu bukan mahal bagi tasyahud makmum li. Tapi imam ke dengan sahabat. Dengan sahabat tasyahud awal lagi dia. Dia nak sunat ke. Sudah kita tasyahud awal ke. Kita bangun ke sunat ke tangan. Makmum pun sunat juga. Akid tangan kerana turut imam. Betul. Dalil dia inda qiyamil imam min tasyahudihi al-awwal taba'an lahu fi zalika. Tapi muqtada ta'lil kata bitamiyah dengan suruh turut makmum akid imam tu. Annahu law lam ya'ti bihi, jika tidak datang imam al-imamu. Imam tak ada buat lagu tu. La ya'ti huwa bihi, tidak mendatang, tak nak worry ia makmum tu bihi dengannya dengan takbir tersebut. Jadi ya. Tak apalah khilaf dalam tu. Wala yatawarraku, dan jangan tawarruk iyo, mana tak sunat tawarruk iyo masbuk iyo makmum tu lah. Fi ghairi tasyahudihi al-akhiri. Lain daripada tasyahudnya tasyahud masbuk. Tak masbuk pula. Tasyahudnya masbuk dah dalam wala yatawarraku ay wala yusannu lil masbuki ay yatawarrak. Fi ghairi tasyahhudihi tasyahhudi nafsihi al-akhir. Karena tawarruk ni tawarruk duk tahiyat ke, alu iftirah duk tahiyat awal. Lalu ya duk dekat yang kedua, tu imam duk dekat akhir. Yang nak buat guna ya duk iftirah. Kerana dia nak bangun ni. Wa yusannu lahu, dan sunat baginya bagi masbuk tadi tu. Ayyakuma alla yakuma, bahawa saya tidak berdiri. Ya masbuk illa ba'da taslimatai al-imam. Dua salam bagi tu imam. Salam alam pertama, salam yang kedua. Tapi dalil ya tu. Tafraq pada kata harumah, fayajibu alaihi al-qiyam fawran. Maka wajib di atasnya, di atas apa? Di atas makmum tadi tu lah. Masbuk tadi tu al-qiyam bangun fawran. Cepat. Wa illam yakun ada wa haruma muqsun hati ya. Dan harre do ye. Ba'da taslimataihi, selepas daripada dua salam bagi imam. Ye, yo imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye sultan. Illam yakun mahallu julusihi, ya kan. Jika tidak adalah mahallu julusihi, hanya kalau mahal julus dia ada rakaat dua. Imam dia rakaat yang keempat. Gitu. Kalau gitu tasyahud tam kedua yang imam, tasyahud awal yang bagi dia bagi makmum. Tu tak apa. Bo kata haruma tafraq pada taharuma fatabtulu salatuhu, maka batalah semaya makmum bihi dengannya dengan muksing dia. Batal lama. Batal bila inta'ammada wa alima tahrimah. Jika sengaja jika sengaja seorang wa alima tahrimah. Dia tahu kata haram. Tahrimahu tahrima muqsain deh. Tapi dalil yang sebut tu lau kana munfaridan fa in qauluhu illam yakun fa in makasa fi mahalli julusihi lau kana munfaridan jazaya wa in tala. Intah nihayah. Baik. Wa yaqumu, dan bangun ia. Wala yaku atah pada alla yakuma. Wala yakuma wa alla yakuma qabla salamil imam. Sebelum daripada salam imam. Wala yajuzu ayyakuma qabla salamil imam wala ma'ahu. Serta tak boleh. Kama sarraha bihi fi syarhil bahjah.
seperti mana sarraha ai sahibul bahjah bihi, dengan ma tu fi syarhil bahjah, haitsu qala wa yajuzu ayyakuma aqibal ula. Fa in qama qabla tamamiha amidan batalat salatu. Email tak sebenar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi tak apa dah lah. Bangun dah. Fa in ta'ammadahu, maka jikalau menyaja, ia sengaja, ia seorang tu, akan qiyam tu. Qabla salamil imam tu, bila niyatin mufaraqah. Dengan ketiadaan niat mufaraqah, batalat ai salatu. Batal. Wal muradu mufaraqatu haddil qu'ud. Mufaraqah haddil qu'ud. Mufaraqah hak ketika dia duduk tu. Fa in saha, maka kalau ia terlupa au jahila, ketika dia duduk tu tak ada mufaraqah dia tu. Kita kata kau bangun baru mufaraqah dah, dia duduk situ tak ada mufaraqah. Dia tak tahu. Wis halal makmum tu lah, wis halal belum salih imam. Imam dah wis halal dah. Mufaraqah pun dah. Mufaraqah dah hak qu'ud tu. Fa in saha ni yang mufaraqah lupa au jahila atau jahil. Au la ta'bibil waw ya tadalah wa in saha. Fa in ta'ammaha ya talla mufarrad. Au jahila lam yu'tada. Tidak dimilai ya tu. Abi jami ima atabihi hatta yajlisa, duduk ia masbuk, maknanya ma'ahu sertanya serta imam. Fa in saha, maka jika layat lupa. Maknanya wal muradu annahu qama qabla salamil iman sahiyan. Dia bangun sebelum salat imam tu, kalau lupa annahu fi shalah. Au jahilan atau jahil tahrima qiyamihi. Harre diri dia tu qabla salat imam. Lam yu'tab. Itu pun tak sedap lagi dia lam yu'tada ai min ma'ata bihi, mendatak ia masbuk bihi dengannya, dengan ma tu hatta yajlisah, hingga dia duduk semula. Dia bangun cakap sudah lupa atau jahil, lepas tu baru tahu, kata kita bangun ni tak leh duduklah hatta yajlisah. Ia masbuk ini ma'ahu sertanya serta imam. Biar dalil dia kata bayar pada ma-nya minal arkan wal munasib fil jawab ayyakula wajaba alaihi duluh atau kotus dah. Lam yu'tad alaihi bi jami'i ma atabihi hatta yajlisah. Kalau nak bersedak ayyakula wajaba alaihi julus wala yu'tad. Mananya gapo dia duk rokok, dia duk baca, duk po ke celah tu, sama tara dia berdiri tu tak kira berlaku. Bi jami'i ma atabihi bima. Hatta yajlis ia masbuk mal imam. Summa yaqumu, kemudian dia bangun ia masbuk, ia makmum tadi tu ba'da salamil imam, selepas ada salat imam. Wa in sallamal imamu qabla ay yajlisa aw jalasa qabla salamil imam wa kana mawdi'uhu wa mata alimah. Bila masa, maknanya dalil tu au tazakkar, dia ingat annahu qama qabla salamil imam, dia bangun sebelum salat imam, ingat tahu walam yajlis, padahal dia tak duduk sekali dengan imam tu, ma'ahu setengah imam tu, batalah solat tu, batal maknanya. Wabihi, dan dengannya dalil wabiluzumi julusihi al-mafhum, dan dengan lazim duduk dia mafhum min qaulihi, daripada katanya hatta yajlis thumma qiyamu. Dengannya dengan tersebut tu faraqo, bezalah ia faraqo man ko, bezalah oleh man qoma, baik mereka yang bangun an imamihi, daripada imam dia fi tasyahudil awwali amidan, ia bangun pada tasyahud awal amidan,
tinggal tikmeh dah syok tak muak. Dia sengaja. Fa innahu yu'taddu. Maka sonyo fa innahu maka bahwasanya nyo siapa dia? Nyo man koma tadi tu. Yu'taddu dikira biqiraatihi dengan bacaan nyo man tadi. Qabla qiyamil imam, sebelum pada qiyam imam. Dia tinggal tikmeh mai tasyok wah. Lepas tu dia bangun, dia baca Fatihah. Fatihah dia kira. Ni kata faraqah dengan masalah dulu. Kenapa? Kerana masalah dulu ia lazim seorang itu kena tinggal gapo dia buat. Dia kena duduk dengan imam. Hak ni dia tinggal tak apa. Li'annahu kan bahwasanya man qama an imamihi fi tasyahril awal amidan tu la yalzamuhu al-audu ilaihi. Tidak lazim bagi man qama itu al-audu kembali ilaihi kepadanya pada imam. Tak lazim. Tawa ilaihi ila tasyahhud. Lain pada tasyahhud. Kalau dulu tu ia taksir. Ia duduk tasyahhud ke kalau yang imam dah. Tapi dia bangun. Tu bangun. Atau tu wis halal. Wis halal ke atau dia yakumu tu dah yakumu ba'da salamil imam. Jadi dia sengaja. Ya. Dia juga bangun belum ada imam halal. Betul ya wala yakumu qabla salamil imam. Kalau bangun fa in ta'ammada bila niyatil mufaraqah lam yu'tadda. Tak kira ni. Kerana masalah ni tutup seorang makmum tu kena ikut imam pada salat. Wis sudah tu imam salat baru bangun. Baru bangun taksir lah. Apabila jadi taksir, dia kena turun untuk mati imam. Turun untuk imam sehingga imam wis salat. Lain daripada hak tinggal syuk wa dia. Tinggal syuk wa tak ada masalah. Wa syartun lil qudwati li sihhatiha lah. Syurutun minha ayniyatul iktida' ya ta. Li sihhatiha al mustajmati sihhatus shalah. Syurutun tu dia. Wa syurito li qudwatin, dan disyarat bagi qudwah tu syurutun beberapa syarat minha setengah daripadanya niatul iktida. Iktida ke apa ni? Iktida'il ma'mumi al-imamah. Ikutlah oleh makmum akan imam. Au jama'atin. Jamaah ni niat jamaah. Makmum pun niat aku main jamaah. Imam pun main jamaah niat. Awil i'timam niat jadi makmum. Bil imamil hadiri dengan imam ada sekarang tu. Niat jadi makmum. Awis salati mahu ataupun nak sembahyang dengan dia. Nak sembahyang dengan dia tu lazim daripada kita ikut. Au kaunihi itimami bil imam au salati mahu au kaunihi keadaannya seorang tu makmuman jadi makmum. Dia juga niyatu kaunihi makmuman. Keadaan dia jadi makmum. Nak boleh tadi tu pun ma'a taharrumin serta dengan taharrum. Tadi ya. Hala kauniha kainatan ba'da taharrumi ya. Lepas dah taharrum Allah niat belum tak jadi. Jadi aja. Tadi ya ma'at taharrumi takbir Allah serta. Ba'da serta. Allah bagus. Tapi Ibnu Qasim kata dalam yang bagi alil iqad pakai kata izana wa boleh anak orang niat seorang fi asna takbir awit akhirih apa niat itu jatuh lek tak ada lupa madul ay yajibu an takuna hadhihi niyyatu wajib bahasa adalah ini niat tu muqtarinatan menyertai ma'at taharrumi setengah tahrum
Niat iktidak, niat jamaah, niat iktimam tu kena serta dengan taharrumi. Wa idza lam taktarin, dan apabila tidak menyertai ia niat tu. Tidak menyertai dak dalam adalah. Wa idza lam taktarin, apabila tidak menyertai niyatun nahwil iktidak. Boleh niat upama iktidak bitaharrumi dengan taharrum tu lam tanakid jumaah ya. Lam tanakidil jumaah, tidak wajib jumaah. Tidak sepakat sembahyang jumaah. Lam tanakid ay salatul jumaah. Kerana oleh kata itu lishtiratil jama'ati fiha pada jumaah, karena istirat. Kalau sembahyang lain, watan akidu ghairuha. Dia. Dan jadi pakah ghairuha lain daripadanya, lain daripada jemaah. Ghairuha furoda, enggak ada yang maesok ke. Maesok ke tak ada syarat jemaah, syarat apa? Dia maesok ke. Tak ada syarat ni tidak ni jemaah mula lagi dah. Kalau nak maya jemaah juga ya kena niat juga jemaah tu betul nak hasil pahala. Tapi kalau ia semaya jemaah pun tapi ia tak niat iktidak tu sekali, ya sebenarnya sore tu halo dia tak boleh pada jemaah. Listiraj lama fiha watan akidul ula wayan akidu ya aja. Molek wal aula kata wayan akidu ghairuha kata gitu ustaz. Yan akidu ghairuha. Baru sedap karena ghairu tu faknya yan akidu. Falau taraka hadhihi niyyah, maka ya tinggal jikalau tinggal ini niat au syakka fiha atau syak padanya pada niat. Ya udah niat tanya. Wa taba'a musalliyan, ya tinggal atau syak pada niat kurwah tu. Wa taba'a dan ikut ia musalli akan musalliyan. Fi fi'lin pada perbuatan. Ni ikut dengan tak ada niat atau ikut dengan syak ada niat. Ka'an hawa seperti turun ia lirqa'i mutabi'an lahu. Ikutlah ia musalli lahu baginya bagi musallian deh. Dia tengok ke depan dia. Nampak dia rakaat, dia tu rakaat tu. Nak turun imam ke dah, dia rakaat aja. Dia supang aja dia bangun atas. Au fi salamin, tahu dia pada salam. Dalam ya. Au fi salamin tu. Atau fa'ala fi fi'lan bi an waqafa salamuhu ala salami ghairihi. Kira wakah salam min ghairi niyatil qurwatih. Tak ada niat kurwah. Bi an qasada dengan wasaya buat. Qasada dalil ta'ammada ngaja ma dzikira minal mutaba'ah fi fi'lin aw salamai. Ngaja buat min ghairi tidak bihi. Dengan ketiada ikut bihi dengan musallian deh. Musallian ta'imah lah kita kata. Walau dia tak panggil ta'imah tak boleh. Ya tak ada pasal. Ni makmum ni panggil musallian. Orang semaya sore depan gitu. Terus ya. Wa tala urfan intizaru. Dan panyalah ai fil urfi oleh intizaruhu. Intizar fa'il tala. Panye. Dan intizaruhu natinya nati lah makmum seorang dia itulah musalli lahu baginya bagi musallian itu musalli dia semaya nak panggil makmum dengan imam tak boleh dia tak ada niat keluar dia tak ada niat ikut mula lagi itu dia semaya katanya nanti merokok ya rokok nanti ikut tak kalau semaya tak ada nanti tak ada turun imagi tak ada nanti turun Honda ya imam cuma kita maya belakang dia kadang-kadang betul lah kita rokok betul ini nanti bangun yang tidak nanti tak bangun imam sujud nanti nak rokok pula batalat salatu batal semaya musalli musalli ho ikut musallian dari tu karena dalih li annahu mutalaibun main di kaunihi kana wasa
waqafaha ala salati ghairihi bila rabitin bainahuma. Ha, beradu ia sore haya ke semaya dia tu ala salati ghairihi atas semaya lain daripadanya tu bila rabitin bainahuma. Tak ada ikat pun. Tu. Buat main-main dengan semaya batal. Wa niyatu imamatin dan niat imam. Sunat niat yamah. Tak ada khabar. Sunnatun khabar lagi imamatin itu mudah filah. Au jamaatin atau niat jemaah. Bagi tak imam tu lah li imamin. Bagi tak imam tu sunat ya. Dia mau hidup lelaki kita. Kita tak niat imam buat apa ya. Makmum niat imam boleh pahala dia tapi kita tak boleh pahala jemaah. Kita tu imam. Habis tu niyatu imamatin niat tak imam aku jadi imam atau niat jamaah. Mai jemaah sunnatun jadi imam. Tapi sunnatul imam pun fi ghairi jum'atain lah ya tak lain Jumaat. Jumaat pun tak imam kena juga. Kan jemaah wajib jemaah dia. Kerana tu boleh kata sunat illa pada sunatan liana la fadlal jamaati. Supaya sampai supaya dapatlah fadlal jamaati akan fadilat jemaah. Walil khuruji dan kana keluar sunat so lagi. Walil khuruji dan kana keluar min khilafi man aujabaha aujaban niyatul imamah. Antu nak keluar daripada mereka yang khilah dah selisih man aujabaha mereka yang wajib ia man hakanya akan niyatul imamah. Apabila kita nak keluar lagu tu dah al khuruj minal khilafi mustahabbun. Wa tasihhu niyatuha dan sah niatnya niat imamah. Ma'a taharrumihi serta taharrumnya taharrum imam. Ya niat imamah. Ketika ya taharrum itulah. Tu. Illam yakun khalfahu ahadun. Jika tidak ada belakangnya belakang tu imam seorang pun. Tak ada biada di belakang kita tapi kita niat imam. Bila tu in wasiqa bil jamaati jika sikoh jika harap-harap tak ada kena mari bil jamaati dengan jamaah nak mari belakang alal aujah lah dia tak aujah tapi muka bi aujah tak sah kalau harap dengan jamaah kali tu tu muka bi aujah li annahu asyaksu seorang hak takbir pasti dia niat imamah dalam ihram dia takbir ihram pasal makmum tak ada lagi nak panggil imam tak boleh saya siru maka selagi maknanya saya siru selagi akan jadi ya syaksu imaman akan imam ya tak ada imam lagi lah ni tapi ya agak ada musik kereta ada musik program nak masuk tu ya niat imam jadi boleh padahal ya niat imam tengah boleh nanti makmum mari dulu ya niat boleh tak imam tak ada masalah ke apa tu fa illam yanwi il imamata wa jikalau tidak niat al imamata dalil al aslan dia tabarak sah dan niat imam langsung walau li adami ilmihi bil muqtadina dan jikalau li adami ilmihi dengan ketiadaan tahunya tu imam tak tahu bil muqtadina kata ada orang ikut dengan orang ikut mana ada orang ikut dengan bahasa semaya ni kita dah semaya Allah akbar imam sudah orang semaya lelaki kita ni gopak orang ikut wala kata goyak, wala kata podak. Mari ikut. Wala kata tak belakang kita, dak. Tu dak. Sahabat dia kena cuak dari belakang. Cuak dari belakang tu. Panggil apa ni dia? Setuh. Kita setuh kata imam tu nak tahu. Nak imam tahu kata kita nak jadi makmum. Kadang-kadang tak imam tak tahu. Tahu kita dekat dia. Takbir deras. Allah, berdekat dia. Dua orang lama kita baru hundur ni tak imam tak tahu di adami ilmi imam bil muqtadina dengan orang ikut pahit tak ada niat keluar dia tak ada niat imamah dak lah dia tak ada niat jamaah dak lah habis tu fa illam yanwi imamati aslan tu dia tak niat imamah dia tu li adami ilmihi bil muqtadin hasalalahum hasil bagi mereka itu makmum fadla jamaati dunahu ketiadaannya tiada imam imam tak boleh karena dia tak ada niat ke al-amalu bin niyyah
Fala tafra' dalil. Fala yahsul lahu fadlul jama'ah. Idh laisa lil mar'i min amalihi illa ma nawah dalil. Wa inna wahu dan jikalau niat ia ime hu akannya akan mazukiro fil asna'i pada asna'i salah. Yang maye mula-mula tak ada orang lagi. Bawah mata dalam rakaatnya kedua orang mari tu dia. Dia niat ke tu. Hasalalahu hasil baginya bagi ime al fadla ake fadlal jamaah min hina izin. Daripada ketika itu min hinin niyyah. Daripada ketika niat ya. Amma fil jumu'ati ada penjumu'ah malam dah ni. Fatal zamuhu maka lazim niatul imamah hu baginya bagi imam ma'at taharrumi taharrum. Nak niat pada asna tak boleh. Pada tengah-tengah tak boleh. Wa minha dan setengah daripadanya tengah ada syuruk gitulah. Ada mutaqaddumin. Taqaddumin tu kan wa ingat jumlah fi'il dah. Mana taqaddumil ma'mumi. Ketiada mendahulu makmum fil makani pada tempat yakinan dok tah pada time di bawah dia tak boleh tu. Minha setengah daripada syarat sah keruah sah ikut tu ada mutaqaddumin fil makani pada tempat yakinan ala imamin di atas imam bi akibin dengan apa tumit. Panggil apa tumit? Hujung-hujung kaki tu. Tumit kita dok tah ada tu imam tak boleh. Bi akib. Depan. Taqaddum taqaddum depan. Ada mutaqaddumin ketiada ketiada depan. Di mana makmum tak boleh duduk depan tak imam lah. Yang duduk belakang tak imam. Satu orang kan ni. Ala imamin bi akibin. Kalau jari banyak tak apa. Akib sama dah dengan tak imam. Atau akib dia ni tak imam, ni akib di sini tapi jari besar panjang lebih dari tak imam. Tak apa lah jari, leh hujung kaki ni. Tumit kaki tu. Wa in taqaddamat asabi'uhu ay alal imam buat itu. Dan jikalau terdahulu gid depan, terdepanlah asabi'uhu ake jari kakinya kaki bagi makmum hu akannya alal imam. Ni asabi'uhu asabil makmum al imam akid. Alal imami atas imam. Li anna syarta ada mutaqaddimi bil akid. Sawa'un taqaddamatil asabi' aw ta'akhkhar fa innahu la yadurru zalika ya ada apa tu. Al-ra'ya suruh sama ni, suruh sama depan. Tak erti tu. Tumit kata, tumit. Nak tengok dia. Berlepas mayat tu, bukan mayat tu kita betul. Sah sebab tu. Sah tu kena betul dekat tumit, bukan betul dekat kaki ni. Kalau tengok dia kau kaki pandok. Orang dia situ. Sah. Wa amma syakku fi taksyakul ma'mul ni. Fi taqaddumi yasyak. Sudah itu raweh mayat ni tinggi pada tak imam kena pada tak imam fala yu'asiru ya tu maka tidak memberi keselah ya syak tu ai fi suratil qurwah wa itu ada rupa fi sihatil qurwah pada sah qurwah tu wala yadurru dan tiada mudarat musawatuhu wala yadurru dan tiada mudarat musawatuhu sama nyo makmum lil imami li imamin nak kata imam wah ini wala yadurru musawatuhu dan tiada mudarat musawatu akibil makmum tumit makmum tu al imamah kata imam tak apa tu imam di sini makmum di sini tumit dia tak apa jangan lebih tapi lagu ni tu lakinnaha makruhatan ya lakinnaha makruhatun makna karahatan mutafawwitatan li fadilatil jamaah fima sawahu pada bagai yang menyamai ia makmum hu akannya akan imam fihi pada ma faqat
Dia nyamuk ingat imam makruh tapi sah. Tak apa keruah oleh. Dan kita tak lah. Wa nudiba wuqufu zakarin, dan sunat berhentilah orang lelaki. Walau kana zakaru tu sabiyan. Lam yahdur ghairuhu lah, ghairu zakar. Tu. Sunat duduk mana nudiba? Ta'ala pada nudiba. An yaminil imami, pada sebelah kiri imam. Sebelah kanan imam. Imam duduk sini je duduk. Walau sabiyan. Lepas tu dia kata lam yahdur ghairuhu tu. Zakar ini seorang lelaki. Wa kharaja bihi ma idza hadara ghairuhu. Orang lain tu lagi wego orang payah. Ma hustanya. Ila safi ila sahtulah fayun dabulahuma, maka sunatlah bagi kedua zakarin dengan ghairi tu. Dua orang tu al wuqufu ma'an khalfahu khalfal imam. Tapi yang ayat dan depan tu pun dia kata anil imam wa illa sunnalahu, sunat baginyo bagi dia. Bagi imam tu tahwilul ma'mum. Wa illa sunnah maknanya wa illam yakif ala yaminihi bi an waqafa. Tak ada dole kanan. Dia kira lagi sunnah lil imam tahwilul ma'mum min ghairi fi'lin kasir lah. Cuma dia lagi tak imam sunnah. Berat kali. Dia kira wi dole kanan. Tak naik kiri dia nak wi dole kanan. Tu tahwil paling ke dia lah. Lil ittiba'i ay li amrin muttaba'. Fa in waqafa an yasarihi aw khalfahu sunnah ay yundar ma'ajina bil fi'lil kasir. Paling dilitibai li amrin muttaba, mutaakhiran ma'mum tu. Anhu daripada imam tu qalilan. Duk belakang lah sikitnya. Bi an tata'akhkhara asabihu an akibil ma'mum. Ni mai sore ni. Imam sore, ma'mum sore. Lupa taswirnya. Kalau yang mari nak mai panggil wuqufu zakarin. No di bawah wuqufu zakarin mutaakhiran, duk akhir sikit pada imam. Anu daripada imam tu qalilan, sedikit. Taswir lagu mana? Wa zalika musawwarun bi anta ta'akhkhara asabi'uhu. Takilah oleh asabi'nya, asabi' bagi makmum, jari bagi makmum tu an akibi imamihi. Pada tumit tu imamnya, tu imam bagi makmum. Tu. Wa kharaja biz zakari al unsa, keluar dengan kata lelaki. Wuqufu zakarin tu al unsa, orang perempuan. Fatakifu, maka berhenti iyo unsa khalfal imam lah. Pada imam mari, tapi ma'amazi di ta'akhurin, serta banyak tambah takhir, kerana sah bagi perempuan ni hak paling jauh, paling afdah. Tu dia. Fa in jaa, maka jikalau datanglah oleh zakarun, oleh seorang lelaki, akhirun, lelaki yang lain. Ahrama an yasarihi, mengihra ia, mentakbir ihra ia zakat an yasarihi, yasaril imam, wa yata'akharu zakarupa, yata'akharu kharu zakarun akhar tu bacaan je qalilan, sedikit. Itu dia. Fa in jaa zakarun akhar ba'da tida'il ja'i awalan bil imam. Orang dah semayat dah. Jatuh lain lagi sore lagi. Ahrama an yasarihi. Itu dia. Ada kata. Ya, udah dah kanan. Ya, lagi. Wa yata'akharu qalilan. Dan takhirlah ia zakarun akhar tu qalilan. Tu. Maknanya kalau imam dekat sini, makmum kanan dekat sini. Makmum hak akhir hari ni dekat sini, takhir sikit. Lepas tu summa ba'da ihramihi, kemudian selepas daripada ihramnya, ihram zakarun akhir, ta'akhkhara, hendak takhirlah oleh kedua zakarin tadi dah.
Kedua mana? Kedua hak tu semaya dah sore hak kanan dengan tikmen tu hak baru mari. Tak kira kedua. Hak lek kanan jangan duduk situ lah kerana tahu ada ya hundur lah. Hundur gimana tu dah akhir. Ya. Ya kalau lah ni semaya tikmen semaya sore makmum mari. Hak ni pun mari kena takhir sikit pada makmum ni. Nak tahu kata kita kawin dah orang yang kedua ni. Kalau kata makmum imam di sini, makmum mari sini. Oh, hak baru mari ni duduk belakang. Siapa orang hak duduk kanan ni tak tahu, tak boleh juga. Tak terasa kata kawan ni mari. Kalau nak cuit tak boleh pasal nak mengaru tu. Nak mengaru panggil khusyuk dia malaikat imamah, tak apa. Nak ayat tu nak jadi makmum tak apa. Au taqaddamal imam wa ta'akhuru afdal ya tah. Ta'akhara nah caya hendak hundur lah cakap apa hundur tak deh. Anhu daripada pada imam nadban ay ta'akhuran nadban. Tetakhir yang sunat fi qiyamin aw ruku'in. Ya hundur lagi ya tak apa, hundur rokok tak apa. Hundur sujud tak boleh lah harap dah tu. Sujud hundur nah. Hundur rokok boleh, duduk lah keadaan rokok. Tak imam makmum yang tiga mari, makmum yang kedua mari, kita hundur lah rokok tu. Hundur. Hatta yasiru sehingga jadilah kedua zakarun hak duduk kanan, zakarun akhar hak mari belakang tu. Hak mari yang kedua tu. Tu mustad apa nama ni dua orang tu hatta yasira sehingga jadi dua sofan wara'ahu satu sah. Tadi duduk suku lah nanti imam di sini, hak yamin di sini. Hak tiga mari tu duduk takhir sikit pada yamin tu. Payah hundur lah kedua-dua tu. Hak tiga mari hundur sikit kerana yang dekat dah asah. Hak apa nama ni hak depan ni hundur dah. Pak yakoh kita kata hundur. Sehingga jadi sofan wara'ahu wara'al iman. Wa wuqufu rajulaini tadi zakarin ni rajulaini jatelah kedua rajulaini ma'an serta au rijalain atau banyak lelaki qasadu datelah mereka itu datel tu kosaknya gapo al-iktidaan niatnya tujuan nak ikut bi musallin dengan seorang semaya seorang yang nak buat takmir tu musallin tu khalfahu lakenyo belakang rijal belakang rijal kan musallin lah khalfahu wana qasadu liktida' musallin ay khalfahu khalfa musallin saffan mari belakang lah tunggu takmir depan tu duk dua orang belakang tu adalah wanu di bawukufu rajulaini hadaran ibtida' ya tu pada mula-mula tu tak ada dua tu adalah duduk belakang dah dah tak usah kita mati pilih ni dah lah wanu di bawuku fi safil awal dan sunat wuku dah duduk dah oleh makmum tu pada saf awal pada saf awal gapo saf awal tu waw istinah bayani wa dan bermula ia saf awal tu ma yalil imam bagai yang mengiringi ia ma al imamah kata imam kalau sah tu sepet kali pun ya sah yang kedua tu sah banyak panggil sah kedua sah hak pertama tu lah sah mengiringi imam tu panggil imam dalam yang kata waqala fi syarhir raw yustahabbu dalam tak ada goyah ni taswifus sufuh ni wa minas sunanil muhmalati al maghfur meduyati kata anha daripada sunan orang tak ada ramah taswifus sufuf wat taras fiha ya dah apa dia kata waqala fi syarhir raw yustahabbu qabla takbiril ihram ay ya'murahum belum takbir ihram suruh dulu suruhum makai makmum al imamu ay ya'mura al imamu bitaswiyati sufuf betul ayakula istawu rahimakumullah atau wasawu sufufakum anak betul lah kamu sufufakum fa inna taswiyatis sufufi min tamamis shalah
au i'tadilu fi sufufikum wa tarasu fa inni arakum min wara'i. Ada apa lah. Tu sunat hak orang apa. Kita nak buat lah. Belum ada nak takbir ihram tu. Wa huwa dan mula ia safil awal ma yalil imamah bagai mengiringi takmeh wa in takhallalahu mimbarun kalibut. Dan jika mengiringi akannya ke safil awal tu mimbarun. Dengan bahawa takmeh dak sini, member dak sini. Nisah tamu. Bongi. Takhallalahu mimbarun bongi. Haitsu kana bi janibil mimbar muhadiyan liman khalfal imam bihaitsu law uzila waqafa mawdi'u syakhsan masalan sara kullu saffan wahid. Kalau kata pondok pula. Itu berarti dia bala pondok dia start kolek sini ni tangga tu guna naik bawah ala ruah. Pondok lah, perlu 5 orang sah tamu. Sah ruah tu baru banyak. Perlu ada kata 15 orang, 20 orang. Pahak sah tamu mana? 5 orang tu boleh kalau sah tamu. Allah Allah kat guru. Dikemak ikut mana ya golek pondok dia buat lagu tu. Untuk nak dia mau boleh gemar boleh hala sah awal banyak. Dah nak buat hak tak email tu, lepas tak email tu bisa sah panjang tu boleh. Itulah. Au umudan takhallalahu umudan. Tia. Maya kejelas tia tu. Summa ma yalihi nisbah fadilah lah. Kemudian bagai hak mengiringi ia mah hu akannya kasafil awal. Maknanya summa yundabul wuqufu fi ma yali safil awal ya ta. Bagai hak mengiringi ia mah hu akannya kasafil awal. Sah dua. Wa hakaza raspatulah. Wa afdalu kulli safin yaminuhu, dan afdal tiap-tiap saf tu kanannya kanan imam. Walau taradafa. Dan jika jadi belau. Tu dia. Yaminul imam wa safil awal. Nama mana ruat tu? Kalau kita ambil kanan tu imam, saf awal tak leh. Kalau ambil saf awal tu imam tak leh. Quddima fima yazhar. Quddima saful awal fima yazhar. Nak takdim saf awal lagi tinggal kanan tu imam. Karena maknanya kalau kita nak saf awal kita boleh duduk kiri tu imam. Kalau kita duduk kanan imam ke duduk sayang ke ambil saf tamu. Lah lagi pun. Tengok tu. Wa yaminuhu, dan kanannya kanan imam tu aula minal qurbi ilaihi. Maknanya kalau kita duduk lek kanan jauh sah tamu juga yang duduk kerja ni. Duduk jauh kat pintu tu. Tapi kalau kita duduk di kiri tak ada mana lagi dekat tu imam. Mai lek kanan ni. Minal qurbi ilaihi, daripada dekat kepada imam fi yasari, pada kirinya kiri imam. Enggak masah tamu lah. Bakar hanya oleh kanan tu kita pun bong jauh untuk imam. Tu. Kalau kita kaca lipat mai lagi boleh dekat. Tapi duduk pahala kanan. Ambil kanan. Wa idrakis safil awal. Dia dalam walau ta'arada alaihi idrakus safil awal. Walau taradafa safil awal. Dalam walau ta'arada jika berlaku alaihi tahnya idrakus safil dapat sahwa. Wa apa nama? Wa idraki ruku'il ghairi raq'atil ula, ghairi raq'atil akhirah. Rokok lain daripada rakaat akhir. Buat mana? Al-aula dia kata wa idraku safil awal al-aula man adraka aula min. Ana man pula. Aula min idraki ruku'i ghairi raq'atil akhirati. Kalau pahal dengan mafhum khalafah, kalau rakaat akhirah kena ambil rakaat akhirah. Sahwa tinggal. Maknanya kalau kita pergi nak mendapatkan sahwa dan membawa kepada kita tak ada rakaat. Ambil sahwa lah.
Kalau rakaat akhir, kita mendulukan rakaat hak akhir. Amma hiya, dalil. Amma hiya adapun ia rakaat akhir itu fa in panggil fa fihi tafsil. Fa in fawwataha qasdus safil awal. Maka meluput. Akannya mafhum qadah. Akannya akan rakaat akhirah. Fa in fawwatah. Oleh qasdul safil awal. Oleh dia tuju gi buat safil awal akah gi fa idrakuha maka idraknya maka mendapatkannya akan rakaat akhir itu aula min safil awal aula min idraki safil awal. Allah tu wa kuriha li ma'mumin infirad dan makruh bagi makmum tu semai sore. Ada semai sore dia. Mana anis safil ladzi min jinsihi daripada sah alladhi yang min jinsihi daripada jenis makmum tu. Dalam ka'an rajulan lelaki wa ahlus safi tu kulluhum rijalu. Ya mai sore. Orang sah dah. Amuh nama sore makruh. In wajada fihi jika dapat padanya pada sah tu saatan luah. Fihi fisah tu saatan luah. Si'ah boleh ke? Si'atan luah. Bi an kana law dakhala fi safi wasa'ahu. Jika dia masuk dalam tu orang buka lah dia. Min ghairi ilhaqi masyaqqatin li ghairihi lah. Kalau dah orang tua ke apa kita masuk kena dia mau kesak masyaqqah dak lah tu. Tak nak kita tebuk sah dak lah. Tu dia. Bal yadkhuluhu bahkan masuklah ya seorang hukumnya kesah tu. Apa ketak resah nampak dia lega-lega kalau kita masuk ni jadi penuh molek ni masuk. Kalau kita masuk ingat demo buka ni tak apa. Tetapi dia dalil as-saful ladzi fihi si'ah tu. Falau wajadaha bainahu wa bainaha sufufun katsira kharaqa jami'uha. Kalau ia ada sah yang tiga tapi nampak sah yang pertama tu ada tempat dua. Dia tebuk gi kharaqa. Allah tebuk gi Rojoh kerana rakaat fuk yang kedua ni taksir tak masuk sah tak penuh sah tu. Dah jami'aha liyadkhulatil kalfurjah. Karena tujuan nak masuk dia maki itu lubang tadi tu. Furjah ni makna sah luar tu. Kalau li annahum kana bahasa mereka itu mukassiruna. Salah mereka itu taksir mereka itu bitarkil furjah tadi tu. Atau bitarkis sufuf tadi tu. Wali karahatis shalah likulli man ta'akhkhara an hasaf. Wa syuru'un fi saffin qabla itmami ma qablahu. Dan masuklah iyo wa syuru'un. Mana wa kuriha dalil. Wa kuriha syuru'un fi saffin pada sah qabla itmami ma qablahu bagi sebelum iyo. Tu. Sah tamu tak sebenar lagi dia buat sah dua dah. Tu. Tu orang panggil makruh juga. Allazi amamahu lah ma qablahu ay minas safi min bayan pada ma. Sah tamu tak penuh lagi dia buat sah dua dah makruh. Wa wuqufuz zakari dan duduklah oleh orang lelaki. Berhentilah ni. Wa yukrahu juga. Wuqufuz zakaril fardi an yasar li iman. Boleh kita imam. Sore ya, dia kena lek kanan, sunat. Wa waraihi dan belakang. Hak fak belakang ni kena dua. Kalau sore makruh, tu dia kata. Maknanya wa yukrahu wuqufuz zakaril fardi, zakat sore an yasari pada imam. Dia kata imam, dia ada lek kiri. Awarahu dak belakang dah. Soalah tu wasah pada haya sore aja. Au muhaziyan lahu, dak betul kata imam. Muhaziyan ni belaga, sah sama kata imam. Muhaziyan ay musawiyan dalil. Lahu baginya bagi iman. Au mutaakhiran katsiran 3 meter. Ya hati imam. Hati imam sore ya sore jauh. Tu lebih daripada hak imam dan makmum tu. Mutaakhiran ia makmum katsiran ai anil imam. Takhir banyak. Wa kullu hadhihi dia. Dan semua ni wa kullu wahidatin min hadhihi suwari ni. Wa hiya al-infiradu 'anis safi ni tufawwitu al-jama'ah fadilatal jama'ati. Meluputlah iyo hazihi fadilatal jama'ati fil jamaah.
kama sarrahu tu bekah bihi dengannya dengan ma. Wa yusannu alla yazidan di sunnah bahawa tidak ditambah baina kulli saffaini di antara tiap-tiap dua sah. Tu. Wal awwali wal imami. Ingat tadi. Wal awwali wal imami wa yusannu alla yazida baina saffil awwal wal imam. Jangan tambah lebih daripada apa? Ala salah sati azru'in di atas tiga hasto. Jauh saja lah. Baina safan dan sah atau sah awal dengan imam tu. Tu mana hak standard sekarang supan ni tu hak biasa dah, standard dah. Tiga zuruk. 3 hasto. Tu waya kifu khot mananya ya tu. Sah ngata imam dengan sah awal tu jadi jauh lagi. Tak boleh ke? Atau sah tu sah yang ketiga yang keempat jadi jauh dah. Tak boleh ke? Tu safai ni. Wa yaqifu khalfal imami rijalu dan wukuf khalfal imami ar-rijalu wa yusannu idza ta'addadat dalih. Apabila berbilih oleh asnaful makmum ay yaqifa khalfahu ar-rijal. Walau ariqa ya, walau kana rijal deh. Ambo kali bu. Summa sibyanu kama dia budak-budak. Summan nisa'u kama dia perempuan. Lepas tu lelaki lah. Wala yu'akhiru sibyanu jangan duduk takki. Budak-budak masa satamu kita herat duduk dua tak boleh. Lil balighina bagi orang balik lah. Littihad jinsihim karena sekutu jenis mereka itu sibyan dengan balik. Yu'akhir itu lil balik. Orang balik tu dia herat budak-budak. Boleh. Dalil ai idza hadara sibyanu awalan. Tu budak-budak mari dah sawal dulu. Wa sabaku ila safil awal. Kata sawal. Summa hadara balighu. Ya kok balik mari. Fala yunaha as-sibyanu li ajlihim. Dia herat lah. Littihad jinsi ai anna jinsa sibyani wal balighina wahid wa huwa dzukura. Dzukuriyah lelaki. Lelaki. Faham? Kalau agak tino dia kita sah harkat nanti imam kena herat. Tu panggil hukum mukhalafah. Wa min hada setengah daripada syarat keluar lagi ilmun bintiqalil imam yadhu. Tak dengar suara tak apa je tengok. Biru yatin lahu dengan lihat minta imam. Atau bagi orang ikut imam. Itu dah jauh dah maya tapi fort pen tu ubah sampai kita semua lihat. Semua lihat orang ikut imam. Tak apa juga. Jadi royak kena mantabiah. Libak di safa, bak di safin tu. Biru yatin lahu lil iman au libak di safin atau setengah sah. Kita tengok gini. Au samain atau dengar biru yatin ay bisamain li sauti bagi sautil imam. Sautil imam. Au sauti muballighin hak sikotin. Muballigh hak sikah. Ya ada juga hak biasa nak muballigh dia nak muballigh juga, muballigh dah. Dia yang 3 yang 4 nak muballigh juga tak reti. Kita kena dengar tu tak boleh. Muballigh hak sikah, maknanya hak imalatik tu. Wa min hada setengah daripada syurut keluar tu ijtima'uhuma berhimpun kedua imam dan makmum tu ayil imam wal makmum tu di makanin wahidin. Di tempat yang satu. Di makan wahidin di tempat yang satu. Kama uhida seperti dimaklumlah alaihi alama al jama'atu jamaah fi usuril khaliyah pada masa-masa dulu. Kama uhida ni wa itu kama jarat adatul muslimin fi al azminatis sabiqah. Kama jarat seperti berlaku adatul muslimin oleh adat orang muslimin fil azminati pada masa-masa as-sabiqati yang dulu. Orang maya kata tempat sekali lah kata maya tak imam masjid makmum kat luar belakang ya uruh tak ada lagu tu. Adat orang muslimin tak lagi tu. Fa in kana maka jikalau adalah kedua imam dan makmum tu di masjidin dengan masjid wahid tu. Wa minhu dan setengah daripada masjid tu jidaruhu wa rahbatuhu. Kita kata jidaruhu wa rahbatuhu. Darussalam ada
jatuh tambah. Ya ada setengah naskah tak ada tu. Naskah dulu tu. Naskah dulu ya anah dulu. Wa minhu dan setengah daripada jida. Kalau kata wa minhu wahia lalu nak gimana? Dah pening sore. Wa minhu wa tu wahia. Wa nak istinah mana ada? Tu baru wahia dia nak nyatakan rahbah. Serami. Wa minhu dan setengah daripada masjid. Ya istidrak dulu. Padahal nak ya hukum lagi tu. Kanan masjid itu. Setengah pada masjidnya jidar tu. Maknanya Duh maya kok jida kok apa tu. Dah, sejik je. Atau iwak jida sejik besar. Sehingga kita tulis maya atas tu. Apa? Iwak rubai tengah jida tu kawan. Tulis maya. Wa rahbatuhu dan rahbah. Ini panggil rahbaniyu ni hak rapat dengan sejik. Sejik tak luah mana. Berarti ya wa lame atau ada apa nama ni? Seloge ada perabung tepi sejik tu. Panggil apa? Serami tan panggil. Beranda. Panggil beranda. Beranda. Tu hak rapat dengan sejik tu. Maknanya kita masuk jakah kaki mula-mula tu kalau sejik seluar-luar dia tak sampai sejik lagi, dia sampai serami dia panggil tu rahbah. Dan wahia dan bermula ia rahbah tu. Apa dia? Ma kharaja anhu. Bagi hak luar daripada masjid. Tapi masuk ke sejik lagi dia. Maknanya halam keliling apa namanya apa? Siami lah kalau tanya mana. Siami. Panggil apa ni? Belanda. Aduh. Pakai masih. Belanda. Tu ma kharaja bagi yang keluar ia ma anhu daripada masjid. Dia ada dua masjid tapi kira masuk dalam masjid lagi. Tu dia. Dia kata dalam kalau masjid tu au masajid mutalasiqah. Tatanafat abwabuha ada buku. Wa in kanat mughallaqah kalau dia kata tapi ghairu musammaratin. Tak ada paku, tak ada. Maknanya kita buka boleh. Kata paku kata bang tidak. Lakin hujiro. Lakin hujiro li ajlih. Dia kecil harus bah lagi lah. Dia bukan sejik, tetapi dia di bawah batu. Hujiro di bawah batu li ajlihi kana masjid. Dia boh ke tepi masjid dia. Dia boh kana masjid dia enggak dalam. Li ajli masjid ai ittisa'i. Untuk luah. Untuk masjid jadi luah lagi. Lakin hujiro ai huwita alaihi. Dikeliling alaihi atas masjid dia. Luah lah. Sawaun sama saja lima waqfiyatuha. Sama saja tahu wakahnya wakah rahbah tadi tu. Masjid dan masjid. Wakah atau masjid ke poiko tahu au juhila amruha. Atau dijahi pekerjaannya pekerjaan rahbah tadi tu. Tak tahu. Tak tahu tu mana. Amalan bizahiri amalan dengan zahir. Gana illatun fi isbati kauniha minhu min masjid. Tak mana ma'al jahli wa qiyatiha. Sajahi tak tahu kata wakah kata wakah. Kalau tahunya tolah. Wa huwa dan bermula ia zahir tu apa dia at-tahwid. At-tahwid tu mana likung. Likungnya itulah tanda kata ia tu masjid. Tanda kata ia tu masuk masjid. Mana orang nak masuk tak boleh dah tu. Walau dia luar. Lakin akan tetapi malam yutayakkan selama mana tidak diyakin hudusuha baru rahbah tu ba'dahu selepas masjid. Wa minal masjid rahbatuhu dalil. Iza lam yutayakkan hudus rahbah ba'dal masjid. Satu, tahu kata wa annaha dan bahwasanya rahbah tu dari masjid. Lain pada masjid dengan bahasa dia dah. Dah. Kita lepas dah tu sejak kita berapa dengan dia. Fa in ta'aqqana zalika, dia yakin dah kata rahbah tadi tu bukan sejid. Fahiya maka rahbah tu laisat. Tidaklah ia rahbah nya masjid lah. Karena belum ada sejid dia dah.
Cuma masjid buat tidak berapa dengan dia. Tu bukan buat li ajli masjid tu dah. Ni nak li ajlihi dia. Hujira li ajlihi. Tu kait atau li ajlihi dia. Dan nak kena masjid. Wa annaha dan bahwasanya rahbah tu de ghairu masjidin, lain pada masjid. Tu dia. Tapi dalam dia kata wa annaha tu aula takbir dengan kata bi au dia kata. Au annaha fata'ammal dia kata. La harimahu, tidak halamennya, halaman masjid. Halaman tu. Ni atah pada kata jidaruh. Walaisa minal masjid harimul masjid. Dan ketiada dan tidak daripada masjid tu harimul masjid. Harim bagi masjid. Gapo harim? Wahwa dan beristinah bayani. Wahwa dan bermula ia masjid. Harim tu maudi'un. Tepat ya ittasala bihi bubung. Bubung ia maudi'un tadi tu bihi dengan masjid. Wa huyyi'ah dan dicedeh, disedia li maslahatihi, karena maslahahnya masalah masjid. Ia bukan masjid kan sibabi ma'i, seperti tempat cuah air. Cuah air kita cuah waktu lah. Cuah air, buai air. Tempat buai air tu bukan masjid, apa panggil harim. Wa wada ini alain dan tempat tak kasut yang kira arak lah. Arak tempat tak kasut dalam masjid pun dah. Tempat luar lah. Tak luar lah. Itu dia. Sahha jawab ingkana dulu. Jawab. Ingkana bi masjidin wahidain itu sahhalik tidak. Sah kita nak ikut. Wa in zadat al masafatu bainahuma, di antara kedua, di antara imam amung tu itu dia ala salasimi'ati zira'i, di atas 300. Ni bukan kajian afdal tak afdal, ada kajian sah ni. Ghayatun li sahhati li tidak ya tu. Bainahuma bain imam ma'mum. Ala salasimi'ati zira'i. Salasmi'ah zira' ni berapa? Dalam 138 takriban. Baiklah meter. Jawab. Aw ikhtalafat abniyah, dia berselisih. Di antara bina. Tapi nampaklah orang rokok tu dah berselisih macam saya kita nyata. Ya anu Allah. Sah. Tapi kena tahulah kata email buat apa. Dengan suara ke atau kita boleh tengok tu kan. Bi khilafi man, bersalahan mereka bibina'in fihi daripada tempat. Tu sejid kat sini dah. Tapi dia ada bina fihi padanya, pada bina tu la yunfad babuhu, tidak boleh temu. Babuhu babul bina ilaihi, kepadanya, kepada apa? Kepada masjid itu. Babul bina pada masjid. Lepas tu lagu mana kita? Bi'an. Babuhu ilaihi ilal masjid, lepas tu sumira. Dalai tolong tu ai bi'an sumira, ada bi'an tu. Kalau dalai ada tak? Kalau apa bi'an? Betul. Dia tak kalau bi'an. Kalau kita boh di awal senanglah. Min man bi khilafi man bi bina'in fihi la yunfadu babuhu ilaihi. Nak temu pergi kepada masjid tak boleh. Dengan bahasa bi'an sumira, dengan bahasa di koci ke bina tu. Sumira al babu wa huwa taswirun li adamin nufus. Tu inna masus li yakhruja ma law ughliqa fa innahu la yadurru kama alimta ya dah. Sumiro. Dipakulah. Mahkam, koci. Au kana suthan, duk sutuh.
La marqa lahu, tidak ada tangga. Tidak ada tangga. Min lahu baginya, bagi sutuh tu, minhu untuk nak pergi kepada apa? Eh? Lisuthi ayil masjidi tu. Lahu lisuthi minhu minal masjid tu. Nak kita boleh. Nak turun tak boleh. Nak dengan bahasa tak email dak atas, kita dak bawah. Nak pergi, kita nak naik tangga tu tak boleh. Wa in kana lahu marqa min kharijihi walau kana lahu marqa minal masjid. Wa zala fi asna'is salah darra, ya tu ada dah tangga. Tapi bodoh maya dia mau main tangga buat apa lain. Kat tangga kita tu. Dengan bahawa kalau kita duduk bawah ni, pusing pergi dengan email tapi pergi atas keadaan tak paling kiblat. Pergi tadi tu atau hundu tak paling kiblat. Ya hok pusing pergi kok tu kok ni boleh semak sejak so ya. Hok ni bina luas sejak ni. Tu bina hok sakut dengan sejak tu suku sakat tu luas. Jadi bina tapi dia tahulah kelakuan tu email semaya ke apa itu ni tahulah. Tak ada jauh daripada 300 zirah ada tu. Tapi itu ya kata atau ya duk sutuh. La marqa lahu. Tak ada tempat naik. Lahu lisudhi itulah. Dan minhu daripada masjid. Dia tak intahakal yubi dia kata. Lau zala fi asna'i salah darra. Wa hina idzin fala tasihhu al-qudwatu. Maka hak ni tak sah al-qudwah. Qudwatul ma'mum al-imamah. Kenapa? Illa pada telah tasih idla itima'ah hina idzin. Tidak ada beripong. Beripong guna kau cigai. Ada musik sikit. Boleh. Kita ramai dia kata kama law waqafa min wara'i syubah. Ya duduk di tepi pintu bijidalil masjid. Bijidal masjid wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli afdhala salat durul khusyu'. Awal arah itu baru dia. Kita tulis kali lagi, klik rumah kali lagi ya lagi berapa. Aku kata mayo ya okey gini, okey dulu tak itu. Dari nyawa. Dah. Pada musannah kata itu walau ta'aradat fadilatus salah fil masjidi wal hudur. Fadilatus salah, fadilat semaya pada masjid dan hudur. Kharijahu. Hudur kharijahu tu bukan hudur khusyuk. Buat kita tak ada tukar gini, hudur khusyuk lagi. Hudur situ tu panggil hudurul masjid, hudurul jamaah ya tu. Baik musannah kata al mutabadar yang segera faham. Pada kau lugu gapo dulu ni. Awal-awal lagi nak kita. Min salatil fazli bi 27. Atau qala syekhuna wal aujahu khilafu na'am in wujidat fi baitihi faqat fa huwa afdalu kadza law kana fi aktsara minha. Walau ta'aradat fadilatus shalah fil masjid wal hudur. Fadilat maya masjid. Atau hudur jemaah. Uddima ditakdim akan dia fima yazhar. Betul wal mutabadar mensiak anal murad minal hudur jamaah tapi luar masjid lah. Lawe. Uddimal hudur. Maya jemaah walau luar masjid tu. Fa yakunul makna ta'aradat fadil masjid wa hudurul jamaah. Lawe tu hudurul jamaah tu kharijah.
Fa in shalla fil masjid takunu min ghairi jama'atin. Mailah je ada jemaah. Walakinnahu yahuzu ya boleh dapat. Fadilatul jamaah tu. Fadilatah yahuzu dapatlah ia seorang fadilatul masjid. Wa in shalla kharijahu kalau yang luar yajuzu. Yahuzu fadilatal jamaati walakinnahu tafutu tufawwituhu fadilatal masjid. Fal muqaddam ya ta hudurul masjid. Hudurul jamaah lah. Silap itu hudurul khusyuk tu. Dia kejap depan tu masalah khusyuk. Tu hudurul jamaah lah kata lebih lah. Gitu lah. Lepas tu hak WhatsApp seki apa WhatsApp tak jelas tu dah lewat WhatsApp lah. Kita tengok dalam tu insya-Allah. Apa WhatsApp tak nampak kita menerai kali lagi insya-Allah. Isu apa ke?